Rendang kegemaran ramai. Rendang cili padi ayam pencen. Kalau buat open house, rendang ini yang jadi pilihan ramai. Memang sedap dengan kuahnya yang pekat, dengan aroma daun kunyit dan ditambah kerisik untuk dapatkan rasa yang betul-betul cara ibu-ibu kita masak dahulu. Sedap sangat makan dengan nasi putih pun memang sangat sedap. Apalagi makan dengan ketupat atau lemang. Cara buatnya pun tidaklah susah sangat. Okey, hari ini Dapur Ami akan tunjukkan cara masak 3 ekor ayam pencen yang telah kita potong-potong. Mula-mula kita panaskan minyak, kemudian kita masukkan bahan-bahan kisar, iaitu halia, bawang putih, bawang merah, kunyit hidup, cili padi, lengkuas. Semua bahan-bahan ni saya dah tuliskan dia punya anggaran banyaknya di description di bawah ya. Kemudian kita masukkan serai yang telah dititik-titik. Serai ni kalau lebih pun sedap ya. Kemudian bolehlah kita masukkan sekali ayam pencen kita yang kita dah potong-potong kecil macam ni lah. Terserah pada puan-puan kalau nak potong besar pun, tapi saya rasa lebih elok potong kecil supaya dia empuk dan mudah untuk makan. Okey, setelah kita masukkan ni semua, kita gaul sekali dengan bahan-bahan ni. Masa ni kita tak letak apa-apa bahan lain lah. Sebab kita nak pastikan jus daripada ayam ni keluar dan dia masak sendiri. Api tak perlu besar sangat lah ya. Kita kecilkan api. Dan bahan utama untuk lembutkan dia, kita masukkan gula nisan atau gula Melaka pun boleh lah ya. Jangan masukkan garam dahululah ya. Gula yang akan bagi dia lembut, bagi dia masak sampai keluar jus macam ni. Nampak tu jus dia dah keluar. Sekarang kita biarkan dia masak dengan jus dia dalam setengah jam atau 1 jam dengan api yang kecil. Dah mula pekat dah ni, dah makin kurang jus dia. Bila jus dah mula kurang, barulah kita letakkan bahan-bahan lain. Sekarang kita masukkan santan dalam 1 mangkuk santan pekat. Kita gaulkan dan biarkan dia masak lagi. Rendang ni, rendang ayam pencen ni, anggaran masak dia dalam 2 jam baru dia lembut ya. Jadi perempuan kena sabarlah ya. Api jangan besar sangat. Kita masak dia sampai dia lembut sedikit, mudah nak makan. Sekarang baru kita masukkan garam. Kita tidak masukkan garam awal untuk elakkan dia daripada liat. Bila dah masukkan dah ujung-ujung dah masuk santan tu, bolehlah masukkan garam secukup rasa dan biarkanlah dia merenih sampai dia agak pekat. Bila dah hampir nak pekat tu, barulah kita akan masukkan kerisik. Kerisik saya buat sendirilah. Anggaran dalam segenggam kelapa kita goreng sangai tanpa minyak. Lepas tu dah sejuk, kita kisar dia lah dalam kisar yang kering tu. Bila dah berminyak nampak tu, kita masukkanlah dalam rendang kita ni untuk tambahkan aroma dan kesedapan rendang cili padi kita. Masak sampai agak pekat. Kemudian bolehlah kita siapkan hirisan daun kunyit. Kita nanti nak tambahkan hirisan daun kunyit untuk bagi dia lebih sedap dan wangi.
Hampir siap rendang kita. Bolehlah rasa garam, masin manis dia kan. Bolehlah taburkan irisan daun kunyit dan kita biarkan dia pecah minyak. Barulah sedap rendang cili padi kita. Jadi puan-puan boleh cuba rendang cili padi ayam pencen dari dapur Ami. Sangat mudah tapi sangat wangi dan memang akan jadi pilihan ramai nanti di hari rumah terbuka yang masih diadakan di sana sini. Pada yang dalam proses nak buat rumah terbuka tu, bolehlah cuba resipi yang mudah ini. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidilfitri.